50, 30, 20. Okey, bila kita dah manage macam ni, bila kita dah divide macam ni, ke mana pergi 50 ni? Ke mana pergi 30 ni? Ke mana pergi 20 ni? Hi Mira. Thank you so much join live saya. Mira ni dulu kita sama dekat PBS ke? Kalau tak silap saya. Kalau tak silap saya lah, kalau tak salah orang. Betul ke? Kalau betul boleh tulis di ruangan komen. Kalau betul PBS ni adalah geng saya sekali dengan mentor Dr. Ifan Hairi. Dulu saya pernah jadi mentee Dr. Ifan Hairi juga. Kita punya jutawan online. Yang sekarang yang dah bermastautin di Dubai. Okey. So sekarang saya nak buka rahsianya. Di manakah 50, 30, 20 ni dibahagikan? Alright. So 50 ni, 50% ni kita pergi ke bahagian keperluan. 50 ni kita pergi ke bahagian keperluan. Apa dia keperluan dia? Contohnya macam kita punya grocery, housing loan, car loan, medicines. Of course, kita adakan keperluan-keperluan yang kita dah listkan di dalam kita punya hidup, kan? Keperluan-keperluan ni lah macam yang saya sebutkan tadi tu. Keperluan rumah, barang-barang grocery, duit poket belanja anak-anak kita, kan? Itu semua termasuk dalam keperluan. So kalau kita tadi gaji 5,000, so kita bajet keperluan untuk kita punya keperluan, kita bajet 2,500 saja kita masukkan di bawah keperluan. Jangan terlebih ya. Kalau dah terlebih tu, terima kasih Dr. Rahim bagi like dekat saya. Thank you so much. Tap screen lagi. Tap screen banyak-banyak lagi. Saya nak target 1,000 ni. 1,000 like ni. So bila kalau kita check balik. Kalau kita punya keperluan tu dah melebihi 50% daripada kita punya gaji, kita punya income, So siapa kat sini yang belum lagi ada simpanan emas, please. Ini saya punya nasihat daripada pengalaman saya sendiri. Please buka akaun emas di Public Gold dan startlah menyimpan emas. Seperti janji saya tadi, saya akan bagi for the first few. Saya ada beberapa naskah saja travelog emas ni, hasil tulisan Tuan Haji Hafizul Hakim. Sebab apa? Sebab kita nak menyimpan emas ni, kita kena ada